perempuan yang murah, kan? Dahlah. Saya betul-betul malu. Saya menyesal. Putri, kita kena teruskan hidup. Benda yang lepas tu kalau boleh kita biarkan jadi lepas. So kita anggap benda yang lepas tu sebagai pelajaran dan pengalaman dalam hidup. Yang kita ada sekarang ni untuk jadikan satu kenangan yang indah untuk kita berdua. Dan selepas tu biar takdir yang tentukan. Langkawi? Bukan korang sepatutnya pergi Cameron Highland ke? Panjang ceritanya, Kak. Biarlah jangan kat sana pun. Kau pendekkan cerita tu. Kau tahu kan aku nak tahu semua benda. Cepat cerita sekarang. Cepat. Abang tak suka ke? Bukan tak suka. Bukan tak suka. Awak faham tak? Bukan tak suka. Saya stres tau. Abang bukan senang nak bercuti dengan abang. Kalau Dalam detak nadiku kan selalu ada cintamu. Dalam jantungku ini hanya ada rindu. Hujan terus turun, mendengar sayu sepinya hati, menanti kembalinya irama hati, pengubat mimpi. abang, saya ni isteri abang. Tak ada istilah menumpang dekat dalam rumah ni. Saya ingat bila saya kahwin dengan abang, saya boleh jadi permaisuri dalam rumah ni. Kalau awak dah buat keputusan nak keluar daripada rumah ni, awak urus sendiri. Ini rumah saya. Saya tak nak keluar. Abang sukalah saya keluar daripada rumah ni. Awak ingat saya suka? Kita terpaksa keluar daripada rumah sendiri, lepas tu nak cari rumah sewa, nak keluar duit lagi nak bayar duit sewa. Tolonglah jangan ikut perasaan, boleh tak? Saya ingat abang sokong saya. Boleh tak? Sibuk, ah. Puyuh. Hello? Jumpa tempat biasa. Okey. Siapa telefon? Aku hilang nyawa. Balik dah.